Jadinya think positif. Jangan perancangan kita A sampai Z saja. Gunakanlah bahasa Arab 28 huruf. Kalau tak, pakailah huruf Jepun. Lagi banyak, 204. Jadi sepanjang tahun tu banyaklah perancangan yang kita buat satu persatu. Bila sebut tentang huruf, sebut tentang ayat ini, kongsi dengan tuan-tuan, apakah very popular full sentence yang ada total 26 alphabets. Full sentence yang popular di dunia yang ada total 26 alfabet A sampai Z. Ini minda sajalah untuk sembang-sembang. Ayat yang paling popular, the quick brown fox jumps over the lazy dog. Itu dia ada semua A sampai Z. Huruf tu ayat tu tuan boleh jumpa dalam telefon. Dalam telefon kita ada lah. Bila nak tukar font, nak tukar size, dia akan bagi contoh, the quick brown fox jumps over the lazy dog. Dia ada A sampai Z, termasuk X, Y semua tu saya. Ini share sajalah untuk maklumat kan. Baik, justru itu yang pertama, please think positive.